Korang, ada tengok berita tak semalam? Ada. Yang pasal cuti tu kan? Yang pasal cuti tu. Perdana Menteri kata 18 hari bulan ni kita dah start cuti. Ya ke? Kenapa pula cuti? Lah, kita cuti raya. Raya dah nak dekat. Ya. Kita kan ke TVPSS. Kita tak buat apa-apa projek ke? Pada pendapat awak, Akif? Pada pendapat saya, rakam video letak lagu raya biasa tu biasa sangat. Pada pendapat awak pula, Umairah? Kita kan ada studio green screen. Kita nak buat apa dengan studio green screen tu? Kita boleh gunakan studio green screen tu buat projek kita tahun ni lah. Projek apa? Jom kita buat photoshoot raya. Photoshoot raya. Tema kita kali ni apa ya? Tema kita Raya cara kita. Ya, betul. Kejap. Tema kita dah ada. Hashtag pula kita tak ada. Saya tahu. Apa kata kita gunakan hashtag Hilio Beraya. Agak-agak target kita siapa ya? Mungkin target kita adik-adik prasekolah. Boleh juga tu. Target kita kan prasekolah. Mestilah kena ada poster. Jap. Biar saya tolong buatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke studio TVPSS Bestari. Sempena Syawal kali ini, kami bawakan rancangan khas Raya Cara Kita. Di studio ini, geng TVPSS bukan sahaja buat rakaman, tapi hari ini kami mengendalikan photoshoot raya yang khas untuk warga sekolah. Jom kita tengok persiapan di studio. Jom. Okey semua, kameraman dah ready. Hari ini kita berkonsepkan studio raya. Lighting dah siap, lepas ni bolehlah kita nak photoshoot. Walaupun studio kecil, tapi semangat dari kali ini tetap luar biasa. Betul. Wah, dah next level lah geng TVPSS kita kan ni kan? Kali pun tak sabar nak tengok hasil photoshoot pertama ni, teacher. Terima kasih. Terima kasih tu TVPSS Bestari. Nak perang pun tak sabar dah rasanya nak ambil gambar raya bersama-sama kan? Betul. Okey adik-adik, kita dah nak ready untuk photoshoot ni. Jom saya bantu adik-adik. Kamera aksi semua bersedia, walau kecil ruangnya, tetap meriah suasana. Ketupat kertas kita gantung sama. Hari ini kami belajar bahawa raya boleh diraikan di mana sahaja, asalkan kita bersama. Walaupun di studio, Semangat raya tetap terasa. inilah kreativiti Geng Studio TVPSS Bestari.